sudah padam dari kita. Selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama, kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini, satu lagi kisah menarik, iaitu kekejaman penjajahan Portugis. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Negara Portugal ialah salah sebuah negara Eropah yang memainkan peranan penting semasa zaman eksplorasi dan penemuan, kerana dengan kepakaran navigasi laut, mereka telah membelah lautan Atlantik, berlayar ke benua Amerika dan juga membuka laluan dari Eropah ke India. Pada dekad terakhir kurun ke-15, Christopher Columbus telah berlayar ke benua Amerika, dunia baharu, menyeberangi lautan Atlantik buat pertama kalinya oleh orang Eropah. Beliau bukanlah rakyat Portugal atau ditaja oleh Raja Portugal, tetapi beliau telah mendapat latihan di Lisbon selama beberapa tahun sejak 1467. Penduduk Lisbon pada ketika itu dianggarkan berjumlah sekitar 70,000 orang, jumlah yang jauh lebih kecil daripada Melaka yang dihuni oleh 190,000 orang. Setelah sekian lama berperang dengan orang Moor Islam dan berjaya menewaskan mereka, baik di semenanjung Iberia, tanah air mereka, ataupun di utara Afrika. Orang-orang Portugis bersemangat untuk mengembangkan kuasa mereka dan menganggap bahawa memerangi orang Islam adalah satu tanggungjawab mereka sebagai orang Kristian. Bermula dengan penaklukan Ceuta di utara Afrika pada tahun 1415 sehingga penyerahan kuasa Macau kepada orang Cina pada tahun 1999. Portugal menjadi sebuah empayar global yang pertama dan terpanjang dalam sejarah dunia. Rempah ratus dan sutera merupakan barangan yang menguntungkan dan sangat tinggi permintaannya di Eropah, membuatkan Portugis berusaha keras mencari jalan ke timur kerana Turki Uthmaniyah merupakan penghalang laluan darat ke timur. Ia juga merupakan strategi serampang dua mata. Selain memecahkan monopoli Turki Uthmaniyah, mereka juga mahu menyekat pengembangan pengaruh Islam ke timur. Tidak lama selepas kejayaan Christopher Columbus itu, Vasco da Gama telah berlayar sepanjang persisiran pantai Afrika dan tiba di Calicut, India pada tahun 1498 dan 2 tahun kemudian. Pedro Alvarez Cabral telah menemui Brazil. Mereka kemudiannya menguasai Maskat pada tahun 1507, Goa pada tahun 1510 dan seterusnya melakukan penaklukan Melaka pada tahun 1511. Semasa zaman kegemilangannya, Portugal adalah di antara 5 negara terkaya di Eropah, tetapi menjelang pertengahan kurun ke-19, ia menjadi salah sebuah negara termiskin di Eropah. Alfonso de Albuquerque sebagai mastermind strategi penjajahan Portugis di Eropah menggunakan kekerasan dan kezaliman untuk menumpaskan dan mengurus jajahan Portugis di Asia. Setelah Goa dijarah oleh Portugis pada tahun 1510, Albuquerque telah menulis kepada Raja Portugal yang bermaksud, "Aku tidak akan biarkan walau sebuah batu nisan atau binaan orang Islam berdiri di Goa ini." Sebagai contoh keganasan yang dilakukan oleh Portugis pada pelayaran pertama Portugis ke India yang diketuai Vasco da Gama pada tahun 1500, berlaku pertempuran di laut yang mengakibatkan 60 tentera Portugis terbunuh.
Mereka kemudiannya merampas kapal-kapal saudagar Arab di pelabuhan Calicut dan membunuh 600 anak-anak kapal Arab itu. Satu lagi kisah pembunuhan beramai-ramai menurut catatan Portugis adalah di mana seramai 6,000 orang Islam telah dibunuh oleh tentera Portugis atas arahan Albuquerque di Goa. Masjid-masjid juga diruntuhkan dan gereja-gereja dibangunkan di atas runtuhan tapak masjid tersebut. Kenyataan tersebut menceritakan bagaimana Albuquerque mengarahkan semua orang Islam, termasuk kanak-kanak dan wanita, dihapuskan supaya tidak ada generasi Islam lagi di situ. And after the city have been pillaged, Alfonso d'Albuquerque told the captains to reconnoiter the whole of the island and to put to the sword all the Moors, men, women, and children that should be found, and to give no quarter to any more of them, for his determination was to leave no seed of this race throughout the whole of the island. Pada pelayaran kedua pula, iaitu pada tahun 1502, Vasco da Gama telah membakar sebuah kapal bersama-sama dengan 240 penumpang Islam walaupun mereka telah menyerah diri. Vasco da Gama kemudian memenggal kepala, memotong kaki dan tangan 34 tawanan Islam dan meletakkan dalam sebuah kapal nelayan beserta surat kepada pemerintah Calicut yang berbunyi, "Aku datang ke sini untuk berniaga dengan membeli dan menjual kembali produk dari negara kamu. Jika kamu mahu bersahabat dengan kami, bayar ganti rugi kematian orang-orang Portugis pada tahun 1500 sebelumnya dan kita boleh bersahabat." Menyedari hakikat akan kekurangan tenaga manusia, Portugis hanya menggunakan kepakaran yang mereka miliki untuk mentadbir tanar jajahan mereka. Mereka kekalkan penguasaan di laut tetapi mengelak untuk menguasai tanah jajahan di pendalaman daratan yang lebih luas. Sebaliknya, mereka membina benteng atau kota-kota di bandar-bandar pelabuhan yang mereka kuasai sahaja. Oleh sebab itulah, mereka hanya menakluk Bandar Melaka, bukan keseluruhan Empayar Melaka. Tidak dapat dinafikan, dengan penguasaan di laut dari jaringan pelabuhan-pelabuhan dalam kawalan mereka, kerajaan Portugal menjadi kaya raya hasil daripada dagangan melalui kota-kota jajahan mereka ini. Maka, adalah tidak mengejutkan bagaimana Portugis dengan kekuatan yang kecil menggunakan keganasan dan bertindak zalim supaya mereka ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Tindakan ini, di samping kelebihan persenjataan dan pengalaman mereka berperang yang luas, dapat mengimbangi kekurangan tenaga manusia untuk berperang. Perumpamaan bagi zaman sekarang adalah sebagaimana sebuah pasukan tentera yang kecil tetapi mempunyai pelbagai aset perang yang moden dan canggih.